Hai guys, Assalamualaikum guys. Arbok sudah memanggil guys. Semalam tak bagi makan ke guys? Mak, comelnya perut bulat tu. Besar dah ni. Arbok. Gigi sikit gigi. Okay guys, kita bagi makan arbok dulu. Alamak, ada teh ayam lah. Woi bocah kau. Oh ya. Aduh, ayam ni dia tidur atas ni. Jadi tai dia. Ui, basah lagi ni. Itulah kita kena reban ni. Kita kena buat busuknya tak ayam. Reban ni kita kena buat apa ni? Jaring depan tepi semua kan, supaya ayam tak masuk guys. Tu banyak tu. Dia tidur atas ni guys. Serabut juga ayam ni sebenarnya. Habis kotor kita punya barang semua. Okay guys, ayam ni okey tak? Mana ayam kecil? Yang kecil mana? Sudah mati ke? Itulah takut dia bully ayam kecil. Dia keluar pada sarang tu. Aduh, mati ni rasanya ni. Mana yang kecil? Jom kita tengok dalam. Aduh, macam mana nak buka ni? Masuk. Mana yang kecil tu? Tak ada ni. Tak ada langsung. Masuk. Jom. Mana yang kecil tu? Bawah ni. Tak ada. Mana ayam? Tak ada ni guys. Macam mana boleh hilang? Ayam kecil. Tak ada langsung ni. Mayat pun tak ada guys. Mayat pun tak ada guys. Ayam kecil tu 2 ekor tak ada hilang. Pergi mana? 2 ekor ayam kecil tak ada guys. Pelik ni. Hari tu kalau yang mati seekor tu, ada yang seekor tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pasangannya ni. Yang ni mati seekor. Tapi ada nampak mayat ada, kita dah buang dah. Yang 2 ekor kita masuk tu, dia terkeluar pada tempat ni. Tu dia guys. Alhamdulillah guys, dia keluar guys. Itulah yang kecil ni. Macam mana dia boleh keluar guys tu? Alamak, kita dah tersangkut dalam. Alamak tu guys. Dia terkeluar guys.
Itulah rasanya dia kena bully dengan yang besar yang dalam ni. Lepas tu dia keluar lah. Tu guys. 2 ekor yang kecil. Macam mana boleh tersesat kat situ pula? Halah. Cik cik cik. Ni sini. Yang kecil ni. 2 ni. Ni baru 3 minggu rasanya ni. Jom kita halau dia keluar. Macam mana boleh masuk situ? Sebab saya sini. Keluar. Ada telur lah. Kejap. Tu apa tu? Bangkai ikan. Ada telur 1. Pergi. Sana. Ada 2 telur. Alhamdulillah guys. Sekarang tikus ada lagi, masuk lagi. Syuh. Alah, dia main pusing-pusing pula. Syuh. Keluar. Cantik. Sana pula. Sana. Syuh. Masuk. Masuk tu, reban tu. Pandai pun dia masuk guys. Dia tahu jalan pulang. Masuk. Rasa dia kena bully ni guys. Sebab dia kecil. Masuk makan. Halahai. Itulah kita bubur dalam sangkar tu kan. Dia keluar pada sangkar tu. Yang tu susah tu. Alamak. Okeylah. Sekejap. Nak tutup pagar ni. Okey guys. Dah masuk balik dah. Jadi semuanya ada 11 guys. Yang besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semuanya. Dah teruk sangat dah dia punya tempat ni kan. Nak kena itulah. Tangan saya sakit guys. Tak boleh straight guys. Tak boleh straight. Masa pecah guys. Saya main gym. Masa pecah, so tangan saya tak boleh straight guys. Bengkok. Dua belah tangan buat tu guys. Aduh. Kita punya nak buat inkubator pula. Nak buat reban brooder tu pun tertangguh sekejap. Lepas tu nak bersihkan tempat yang sebelah sini pun tertangguh sekejap. Banyaklah kerja tertangguh. Dah seminggu dah guys. Okay guys. Banyak tertangguh guys. Ni nak ambil telur lah sekejap guys. Sebab telur RIR ni jarang kita dapat. Tu masih elok tu. Baik kita ambil lah. Macam tu guys. Okay guys. Kita sambung ambil telur guys. Ini rare ni nak dapat telur RIR ni. RIR ni rare sebabnya dia dia makan telur guys. So ni ada saya 1 biji ni, kita ambil lah untuk tetas. Alamak. Aduh. Takut pula. Alamak. Makanan ada lagi kan. Apa macam agresif betul ni? Apa agresif ni? Ni RIR kita guys. Besar juga ni guys. Cantik bulu dia apa semua. Oi. Aduh. Sakit lah. Ni guys. Saya kena lari laju-laju dengan RIR ni. Dia patok apa ni? Kaki guys.
Nampak tu. Ada lalat. 2-3 ekor lalat. Yang reban ni tak ada lalat. Mungkin angin hujan tu kan. Angin hujan tu tolak dari sana. Nak keluar ke? Ha? Sawit, nak keluar ke? Sawit, nak keluar ke? Nak keluar? Sawit, nak keluar? Nah, keluar, silakan. Silakan keluar. Nak keluar, silakan. Tak ada masalah. Saya tak kisah pun ayam ni keluar. Sebab dia pandai masuk sendiri, keluar sendiri. Sawit, nak keluar? Besarnya. Ni kalau makan ni boleh buat ayam golek ni guys. Ni guys, ada 2 guys. Keluar. Masuk balik pula, keluar je lah. Okey, kita nak ambil kutip. Kita nak kutip makanan arbok guys. Aduh. Okay guys, kita dah ambil lah ni rumput napier guys. Halamak. Okay guys. Aduh, susah sikit tangan kita. Sakit masa guys. Ni, arbok. Nah. Kan. Tu dia guys. Sini pun dia ada tempat makanan dia. Ni guys. Makanan dia kita bagi makanan kambing guys. Buat dari rumput ni juga guys. Dari tanaman sayur kan. Kita beli RM10. Satu tong ni. Tak habis-habis guys. Tahanlah dalam 3 bulan guys. Makanan kambing. Tu guys. Kita sentiasa refill yang ni. Masuk. Sok. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Jom. Dia nak keluar lah tu. Sok. Apa ni? Apa ni? Sawit nak keluar. Keluar daripada sini tak boleh. Okey, keluar dari sini tak boleh. Duduk dalam ni je. Okey guys, kita duduk sini je. Jangan duduk keluar-keluar. Ni pun ulam ni guys. Ulam untuk ayam lah. Okey, bayam Brazil. Okey, anak-anak itu kita dah spray dah. Memang tak ada dah lah. Ni. Ni pokok kedondong ni kita kena bawa keluar lah daripada tong. Kita akan tanam dekat sebelah sini guys. Tak tahulah kenapa dia jadi pendek-pendek macam tu. Tak cukup ni kot. Baja kot. Sebab tanam dalam tong kan. Alamak. Okay guys. Semalam
Kemarin dulu 2 hari lepas lah, malam kita memang tengok lah ada lagi tikus guys. Hai, dia masuk ikut mana tak tahulah guys. Sebab kemungkinan satu lagi sebelah sana saya belum apa ni, sebelah sana saya belum apa kata, belum buat apa ni, jaring kan. Belum buat jaring sebelah dalam pung tu. Tu ada lubang. Bekas kita sambung kan. Jadi apa ni, dawai lah. Dawai. Tapi sebelah belakang ni saya rasa kalau tengok tahi tu tak ada guys. Dah tak ada dah ni. Dia kalau yang ada tahi tu maksudnya dia masuk ikut situ. Ni ada tahi tikus guys. Dia duduk atas tu. Itulah. Macam itulah guys. Okay guys, untuk hari ni kita perkembangan je lah. Okay tak? Okay tak? Sawit. Yang sini sawit. Sawit. Manjanya dia. Sawit. Aduh. Janganlah gigit. Sawit. Sawit dia kalau kita tengok dari atas kan, dia jadi kembang. Sama tinggi je dengan mentega tu, yang RIR ni kan. Cuma RIR ni dia macam slim sikit. Dia slim, lepas tu mendada guys. Tu. Dia mendada. Yang ni dia macam kembang, dia lebar. Sama besar. Baka memang cantik guys. Baka memang cantik guys. Ni macam ada keemasan sikit dia punya apa ni, sawit ni. Nampak tu, bulu dia emas. Bulu dia emas, hitam, putih macam tu. Sama besar je kalau kita tengok dari bawah kan. Tu nampak. Sama tinggi. Sawit dengan mentega guys. Ini usia sama ni guys. Yang jantan ni usia sama. Rasanya dah 9 bulan guys. Kecil lagi ni guys. Muda lagi, 9 bulan baru. Jadi baka yang kita ambil ni dari Atok Farm memang cantik lah baka dia. Baka ayam yang besar lah. Yang besar, sihat, antibody pun kuat. Saya rasa saya tak pernah lagi spray EM dalam reban saya ni. Saya nak beli tapi mahal EM tu. Sebab dia jual kat sini, dia tak jual yang botol kecil ke apa kan. Dia jual party yang botol besar tu guys. Aduh, saya malas nak beli yang besar-besar kan. Masuk? Nak masuk tak? Nak masuk tak? Tak nak? Tak nak tu. Tak nak, dia pergi ke bawah. Biarlah. Biar apa pandai dia masuk. Nanti petang nanti, pukul 4 nanti sebelum kita pergi kerja, kita suruh dia masuk lah. Sebab tikus ni guys, tak boleh sangat nak keluarkan dia main sampai malam kan. Patutlah dia menggelupur guys. Tu, makanan dah habis guys. Tak apalah, petang ni lah. Tak pun esok kita isi makanan dia. Sebab tangan saya sakit ni guys. Koyak teruk ni guys. Main gym koyak teruk guys. Dah rasanya dah 5 hari ni guys. Tak boleh straight lagi guys. Memang sakit, sangat-sangat sakit guys. Koyak teruk guys.
Kalau koyak sikit-sikit, rasanya sekejap 3 hari dah okey dah, dah baik dah. Ni koyak sangat ni. Saya boleh bengkok je tangan. Tak boleh straight guys. Alamak. Okay guys, alamak, tersangkut sini pula. Okay guys, kita sambung sikit lagi lah. Ni kita tulis. Hari ni 14 bulan kan. Jadi tambah 20 jadi 34 kan. Kita ambil 4 saja guys. Sebab 30 dah jadi genap 1 bulan. 4 bulan 12. Okay, kita nak masukkan telur lah. Okay, ni 4 bulan yang baru kita letak kat sini. Ni yang lama, yang 20 bulan 11. Lagi 6 hari dia nak menetas. Okay, yang baru letak sini. Kita ikut turutan guys. Okay guys. Tu guys, macam tu guys. Semuanya ada dalam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Yang telur putih tu telur ayam serama guys. Dah menetas 2 ekor lah. Ni. Alhamdulillah guys. Incubator ni memang senang lah pakai guys. Senang guna guys. Alamak, memang senang guna guys. Sebabnya tak payah setting guys. Tak payah setting. Dia automatic je semua guys. Dia memang agak senang lah. Cuma masalah dia ni, incubator ni nampak tu macam ada wap-wap air kan. Dia menitik guys. Tu. Dia menitik. Tu guys. Wap air tu keluar. Lepas tu dia menitik. Tu je lah masalah incubator ni guys. Untuk masukkan air apa semua kat sini je guys. Ni kosong ni, dah habis ni air. So kita kena isi lah, kena top up. Senang je guys incubator ni. Tak payah setting. On. Lepas tu letak air sampai dia penuh. Kan 2-3 botol untuk permulaan lah mesin baru kan. 2-3 botol sampai penuh. Lepas tu yang last kali dah penuh pun kita penuhkan ni, kita letak je. Okay, lepas tu masukkan telur. Tekan on je. Lepas tu tinggal. Memang orang kata 100% lah jadi. Mesin incubator ni. Kemungkinan yang tak jadi mungkin sebab kita selalu buka ni penutup atau penutup tak kemas. Itu kemungkinan lah adalah persen-persen dia mungkin 2%, 5% tak jadi kan. Macam tu guys. Senang sangat ni guys mesin ni. Kalau korang nak belilah mesin ni. Memang senang lah. Lepas tu kan tak payah spray pun dalam guys. Bubuh air ni habis bubuh. Bubuh je guys. Saya dah try. Memang saya tak pernah spray pun dalam tu. Okay guys. Lepas tu cuma saya setting untuk rolling tu kan. 1 hari saya letak 8 kali guys. Dia pusing untuk 1 hari. Macam tu guys. Okay guys, itu saja saya setting untuk rolling je lah 8 kali untuk sehari. Okay guys. Untuk balik. Itu alamak penuh pula tangan. Itu sajalah. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton. Kebun je.